guys, welcome back to Has Channels. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Okay, hari ni kita nak bincangkan pasal topik bully yang paling hot dekat Malaysia ni. Korang tahu tak bully ni macam mana? Jenis dia macam mana? Salah satunya boleh tak bagi contoh? Okay, bully ni dia ada macam-macam jenis. Salah satunya bully cyber. Cyber ni dia macam kecaman di media sosial lah. Yang kedua bully fizikal, macam tumbuk-tumbuk ke, macam kena pukul guna barang keras ke. Korang tahu tak macam mana cara untuk atasi pembuli ni supaya tak merebak? Cara untuk mencegah bully adalah bermula dari rumah, iaitu ibu bapa memberi pendedahan awal kepada anak-anak tentang perkara baik dan perkara yang tak patut dia buat, macam dia paksa kawan dia buat kerja. Cara cegah. Kalau cara cegah, contohnya sesiapa yang kena bully, korang boleh jumpa dengan cikgu kaunseling ataupun kawan yang korang percayalah. Korang kena luah dekat dia supaya korang tak ada rasa beban segunung macam tu. Mana tahu kawan korang tu boleh tolong apa yang patut. Sebagai kawan, kita tak boleh lah nak judge dia dulu. Kita kena dengar baik-baik apa yang dia nak sampaikan. Kena ada dengan dia selalu. Okay. Lepas tu, contoh macam kalau sekolah tu, pihak sekolah macam tahu sekolah dia tu ada banyak lah kes-kes bully orang kata. So, pihak sekolah tu dia kena adakan satu kempen ataupun invite mana-mana penceramah yang boleh bagi pendedahan dekat student pasal bully. So, nanti diorang akan tahulah kalau diorang bully, efek diorang apa macam tu, jejaskan masa depan apa semua tu macam tu. Korang perasan lah, benda tu pun macam tak bagus kan untuk mental kita. Boleh jadikan macam bully mental lah kan. Sebab benda tu boleh jejaskan kita punya kesihatan mental sampai boleh jadi depression. Setengah orang tu sampai dah kemurungan lah sebab tak nak cuba benda baru sebab asyik kena kecam je. Kesan dekat masa ni pun akan jadi macam kurang confident, kurang bergaul. Patutnya kita kena bergaul untuk mendapatkan ilmu. Tapi bila dia macam dah kurang bergaul, dia akan jadi introvert sampai tak nak cakap dengan siapa-siapa. Sampai dia punya confidence tu memang rendah gila lah. Macam kesian kan dekat dia. Kesian kan? Ada juga orang macam tu kan. Kan, betul tu. Kalau Cik Hajar, apa pasal Cik Hajar? Tengok Cik Hajar pun macam orang kata macam introvert lah juga orang kata. Cik Hajar pernah kena bully. Saya tak pernah kena bully, tapi saya akan dibully selepas video ini. Siapa nak bully Cik Hajar? Tak tahu. Saya dah kasi banyak. Betul. Cik Hajar Jangan malu-malu. Jadi korang janganlah bully sebab bully ni memang perkara yang tidak memoral. Kes dia kenapa boleh terjadi? Tak nak, aku tak tahu pasal kes dia. Dia kena syirka. Kau tak cakap pasal dia. Saya pun tak pernah bully. Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa subscribe video saya tau. Bye.